فهمنا سليمان كلما آتينا حكما علما وسخرنا مع دول الجبال سبح وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat mengerjakan solat subuh berjemaah dan masih lagi dibina oleh Allah dalam ibadah, dalam taat kepada Allah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pagi ini kita sambung lagi kita ini Unwanul Fallah wa Unwanul Salah, iaitu petunjuk akan kejayaan Unwanul Salah dan permulaan bagi kebaikan. Jadi kitab ni comel nama petunjuk bagi kebaikan dan pertolongan, iaitu permulaan bagi kebaikan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan berkata beberapa ulama, kita ambil semula berkata, iaitu berkata beberapa ulama, dan berkata beberapa ulama memadai dengan ilmu itu kemuliaan, bahawasanya tiap-tiap seseorang itu kasih akan dia akan kemuliaan, dan memadai dengan jahil itu kekejian, dan bahawasanya tiap-tiap seseorang itu benci akan dia akan kekejian, dan memadai dengan ilmu itu kemuliaan, bahawasanya ia harga bagi orang yang fakir, dan ia adalah harta bagi orang yang fakir, dan perhiasan bagi orang yang kaya, dan hampir bahawa adalah ilmu itu raja-raja, dan tiap-tiap kemuliaan yang tiada dikuat dengan ilmu, maka tempat kembalinya kepada kehinaan. Jadi kata beberapa orang ulama, antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, begitu juga Sufyan Uyainah, menyatakan bahawasanya memadailah dengan ilmu itu kemuliaan. Seseorang yang ada ilmu sedikit ke banyak, dia akan jadi mulia. Sebab apa dia akan mulia? Dia buat ibadah jadi comel, dia sembahyang comel, dia puasa comel, dia buat haji umrah comel, jadi mulia. Siapa yang memuliakan dia? Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia sebab dia buat ibadah dengan betul. Kalau orang tak ada ilmu, maka seperti dia mengatakan Abdullah itu Fudail bin Iyad, dan memadailah jahil itu kekejian, bahawa itu tiap-tiap seseorang itu benci akan kekejian. Jadi kalaulah seseorang itu nak mendapat kemuliaan di sisi Allah, maka hendaklah dia mencari ilmu Allah, mempelajari ilmu Allah supaya betul ibadah dia, maka dia akan mendapat mulia di sisi Allah. Dia buat comel ibadah, orang tengok dia semayang, oh comel, dia semayang ni, cara dia semayang comel. Kalau dia tak ada ilmu, dan memadailah dengan kejahil itu dengan kekejian, bahawasanya tiap-tiap seseorang itu benci akan dia kekejian. Jadi memadailah seseorang itu jahil, orang pandang dia keji. Orang kata dia tengok dia semayang dah betul. Tu orang kata dia semayang dah betul, ambil semayang dah betul, puasa dah betul. Tu sebab apa? Dia tak ada ilmu, dia tak ada ilmu nak memperbetulkan ibadah dia, menyebabkan orang pandang bukan Allah Taala lebih lagi. Ni manusia pandang dia pun pandang hina. Orang pandang dia, orang pandang keji, orang kata dia tu si pula tu, si pula sekian-sekian tu tengok dia sembahyang,
ataupun dia buat ibadah tertentu, ibadah ni, tu dia tak ada ilmu, maka orang pandai keji. Dia sembahyang iaitu sembahyang sunat selepas asar misal kata. Orang kata mana ada sembahyang sunat pasal sembahyang qada dengan jenazah tu tak boleh ada lah. Tu dia faham sembahyang sunat hak lain lepas daripada asar tu. Jadi orang pandang dia iaitu dengan ketiadaan ilmu itulah kekejian. Cukup dengan iaitu jahil itu, seseorang itu akan menilai dia itu sebagai seorang yang keji, seseorang yang iaitu safinah, iaitu seorang yang bodoh, yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan memadai dengan ilmu itu kemuliaan yang dalam kata Al-Imam Qudhi bin Iyad Sufyan bin Uyainah, iaitu memadai dengan ilmu itu kemuliaan. Memadailah dengan kita belajar ilmu sikit sebanyak, lalu kita beramal, maka kita akan jadi mulia lebih-lebih lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab jadi betul ibadah kita. Kalau seseorang tu tak ada ilmu, dia buat ibadah, maka ibadah dia akan menjadi haba'an mansura. Suatu hari nanti bila dibertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berada di alam barzah. Sebagaimana Imam Ghazali menyatakan, aina sahibi, maka dia kata mana temanku, bukan teman di atas dunia, maksud teman di situ amalan dia lah. Sebab kita semua ni itu bila kita mati suatu hari nanti, amalan kita lah yang akan menjadi teman kita di alam barzah, berhadapan dengan munkar nakir, berhadapan dengan sab'un at-tindi, lalu an-nawahidah, 7 mereka pula, kalajengking, aqarin, semua itu dengan amalan temanlah. Sembahyanglah akan berkata, aku ni adalah amalan kamu, amalan sembahyang kamu dulu, aku adalah pahala sembahyang, iaitu amalan pahala sembahyang mundur atas dunia dulu, mau dosa payah sembahyang subuh berjemaah, mau buat kebaikan itu kebaikan, akulah. Kata amalan sembahyang, amalan sedekah begitu juga, amalan haji, umrah begitu juga, amalan puasa begitu juga. Tiba-tiba kata Imam Ghazali, dia berkata, aina sahibi, mana sahabatku? Ketika dia berhadapan dengan munkar nakir, maka yang ditakuti, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tiba-tiba iaitu dia mencari teman dia, yang amalan dia yang dia bersusah payah, bermujahadah buat amalan soleh di atas dunia dulu, tiba-tiba ia ju'alal haba'an mansura, dia menjadi debu berhamburan, tak ada amalan dia tu jadi sisi debu berhamburan. Sebab apa? Antaranya sebab dia buat ibadah tu tak betul, tak ikhlas. Tu kadang-kadang betul macam medah, ibadah tu tak ikhlas pula. Ibadah tu itu antara disebut oleh Imam Ghazali. Jadi sebab itulah memadailah dengan ilmu itu seseorang boleh jadi mulia, memadailah juga dengan kejahilan itu seseorang menjadi hina. Yang paling parah sekali ialah iaitu ketika berada di alam barzah, kata Imam Ghazali, iaitu dia cari teman dia, tidak jumpa rupanya teman dia, amalan soleh dia dulu jadi debu-debu berhamburan sia-sia sebab penyakit, iaitu buat ibadah tak betul dan ikhlas, tidak ikhlas dan sebagainya. Qal musannifu rahimahullah ta'ala, na'udzubillah, ini paling ditakuti oleh kebanyakan para ulama. Batulah Imam Ghazali dalam kitab-kitab dia banyak dia mengajar manusia supaya perbetulkan ibadah, bukan di kalangan orang awam saja, di kalangan para ahli ulama, ahli ilmu pun begitu. Itu supaya beramal ilmu dengan sebenar-benarnya ilmu. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, bahwasanya ia ilmu itu harta bagi orang yang fakir. Jadi ilmu ni merupakan harta bagi orang fakir. Orang fakir ni, orang yang tak miskin tu ada juga harta benda, ada juga sikit sebanyak. Fakir ni orang tak ada langsung, susah sungguh. Sehelas pinggang orang panggil orang fakir ni dah, iaitu kalau dia ada ilmu, maka ilmu itu merupakan harta bagi dia. Tu hak lain dia tak ada, tapi ada ilmu,
merupakan harta bagi dia, kata beberapa ulama antara Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Dan perhiasan bagi orang yang kaya. Jadi ilmu ini juga menjadi perhiasan. Orang kaya, dia harta banyak, lepas tu dia ada ilmu juga perhiasan bagi dia. Comel lah. Ibadah dia comel. Itu macam beginilah Allah menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa pada Allah. Tu kan, ayat ini turun bila seseorang di kalangan manusia berkata kepada Bilal, yunadi fis salah iaitu syadidul aswad, yunadi ila nasi salah. Dia kata nu orang hitam tu, bersangat hitam tu duk panggil sembahyang tu. Dia duk gelar pada Bilal begitu. Dia kata orang Bilal tu orang hitam tu, bersangat hitam duk panggil. Dia gelar Bilal hitam. Memang dia orang Habsyah, dia orang hitam sungguh, tapi dia gelar. Lalu ayat ini menyatakan Allah Ta'ala turun subagi tahu kepada manusia, wahai manusia, wahai Muhammad, mengatakanlah, beritahulah kepada manusia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Wallahu, iaitu Allah Subhanahu wa taala ni melihat hati ketakwaan seseorang. Allah Taala dah nilai seseorang tu. Mu siapa ke tak kira. Tu. Tetapi para ulama menyatakan, jika Allah memberi seseorang itu kaya, Allah beri seseorang itu handsome jetak, misalnya kata dia ni handsome jetak sungguh ni, comel sungguh ni, ataupun keturunan baik, tetapi dia dalam ibadat kepada Allah, ada ilmu agama, ada kefahaman ilmu agama, itu fadlullah, itu adalah kurniaan Allah, kelebihan yang Allah kurnia pada dia, kedudukan dia Allah beri, itu harta benda dunia, lalu dia duduklah ibadat kepada Allah. Allah beri kepada dia iaitu handsome jetak misalnya kata, maka dia duduk dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan perhiasan bagi orang kaya, kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Dan hampir bahawa ada ilmu itu raja-raja, hampir takribu, dalam bahasa Arab panggil takribun hampir. Apa maksud takribun di sini? Ai bitashbihin. Kalau kita baca, dan hampir bahawa ada ilmu itu raja-raja, kan pula begini. Maka kita kena tengok perkataan hampir itu makna apa. Hampir ni banyak jenis. Tu hampir, takribu. Takribu di sini maksudnya ai bitashbihin. Hampir yakni perumpamaan, serupa. Itu maksudnya hampir di situ. Kalau hampir ada ilmu itu raja-raja, masuk kena pula. Bukan begitu. Maksud hampir seseorang tu dekat-dekat nak sama. Itu hampir bahawa ada ilmu itu raja-raja, yakni perumpamaan ilmu itu, yakni diserupakan ilmu itu raja-raja, yakni segala-galanya bermula dengan ilmu. Lebih lagi seseorang tu nak sah ibadah, maknanya kemuliaan, segala kemuliaan itu raja-raja lah. Iaitu ilmu itu merupakan iaitu segala-galanya. Ataupun ilmu itu juga merupakan kemuliaan yang paling tinggi. Seseorang itu nak mulia, khususnya berkaitan dengan amal soleh, nak mulia di sisi Allah, ke mana-mana pun dia kena ada ilmu. Itu maksud hampir. Hampir ataupun takribun dengan mana tashbih perumpamaan. Itu antaranya. Jadi lafaz Arab ni ia berbeza dengan bahasa lain. Dia satu lafaz kadang-kadang dia berpecah. Macam kita kata ra'aitu. Ra'aitu, aku melihat akan, telah melihat aku, dia telah melihat oleh aku. Kalau kita tengok begitu, boleh jadi betul lah lafaz dia tu. Tapi ada suatu lafaz yang duk nusuk dalam dia tu. Duk sembunyi dah, duk nusuk. Tu mana? Iaitu alimtu. Mana? Aku melihat.
Aku melihat bukan setakat aku melihat saja, makni aku iaitu aku mengetahui juga, itu maksudnya. Maka takdir di sini yang utama diupamakan, diserupakan ilmu itu adalah segala-galanya ataupun sebagai raja. Itu antara disebut oleh para ulama. Dan tiap-tiap kemuliaan yang tiada dikuatkan dengan ilmu, maka tempat kembalinya kepada kehinaan, na'udzubillah. Tu tiap-tiap kemuliaan, kita nampak dia comel, mulia sungguh, ibadah dia comel, rajin dia buat ibadah ni. Orang tengok dia pun rajin buat ibadah, buat kebaikan itu, tapi tak ada ilmu buat ibadah. Sembahyang sunat rajin dia ni, tapi sembahyang dengan tidak ada tamak ninah, misal kata sembahyang tak betul, tu baca Al-Fatihah dia dan sebagainya, maka kesudahan dia akan kembali pada tempat hina juga. Jadi hina balik, siang tadi, jadi susah dia. Siang dia bersusah payah buat ibadah siang malam, tapi itu dia kembali kepada kehinaan juga. Na'udzubillah. Tu na'udzubillah, iaitu orang yang iaitu ada ilmu, orang yang tidak ada ilmu, yang buat sesuatu ibadah tu itu tidak dikuatkan dengan ilmu, tidak beramal dengan ilmu dia akan balik kepada kehinaan juga. Na'udzubillah. Itu antaranya. Walaupun dia banyak ilmu, tapi dia tidak dikuatkan dengan ilmu. Ilmu banyak tapi tidak dikuatkan dengan ilmu, yakni tidak beramal dengan ilmu dia tu, ataupun tidak ada cita-cita nak beramal dengan ilmu. Kita walaupun kita tak nak beramal sesuatu ilmu, maka kena ada niat untuk nak beramal. Itu Imam Nawawi besar. Imam Nawawi menyatakan, Imam Ibn Hajar menyatakan, kita tak dengar banyak, kita mengaji banyak, kita mengaji kitab tu, belajar sini, maka banyak ilmu. Kita nak beramal kadang-kadang tak ada, kena ada niat. Niat mana? InsyaAllah ilmu ni aku nak beramal. Kerana dengan ada niat yang comel tu, kata Imam Ibn Hajar, seseorang itu akan dikuat oleh Allah dengan kemuliaan. Suatu hari nanti dia akan beramal dengan ilmu dia tu. Itu antara disebut oleh Imam Ibn Hajar. Dan diriwayatkan, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan diriwayatkan daripada Nabi Isa alaihissalam bahwasanya belajar, iaitu barang siapa belajar dan mengajar dan beramal, ia dinamakan akan orang yang besar pada kerajaan langit. Jadi kata Nabi Isa alaihissalam, antara seorang nabi yang tidak mati lagi, ada Isa al-Masih. Nabi Isa ni antara manusia yang tidak mati, yang diangkat di langit dan akan iaitu turun di Damsyik, di Syria, akan membunuh Dajjal, tujuh Ma'juj dan sebagainya. Nabi Isa akan turun dan bi'amal syari'in Nabi SAW, dan dia akan beramal dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Mana dia kata apa? Barang siapa belajar, kita belajar, kita mengajar dan kita beramal. Kita belajar, kita mengajar dan kita beramal, dinamakan dia kan orang yang belajar, orang yang mendengar, orang yang iaitu mengajar ni orang yang besar pada kerajaan langit. Maksudnya di kalangan para malaikat memuliakan dia, soho dia. Dia dengar ni rajin sungguh menuntut ilmu. Dia ni rajin sungguh menuntut ilmu. Lepas tu dia belajar pula. Dia mengajar pula sikit sebanyak pada orang, pada anak-beranak dia, anak isteri dia. Dia mengajar ni, dia jadi soho di kerajaan langit. Malaikat lah. Sebab malaikat ni kita sudah tahu dah, Nabi SAW menyatakan, bila ada suatu majlis ilmu, tak kira banyak ke sikit, orang tu banyak bilangan sedikit ke tu, ataupun di baiti, kata Nabi, di rumah kamu sekalipun bincang bab ilmu agama di rumah kamu pun tu, maka malaikat akan turun. Ajaliha, iaitu innal malaikata ajaliha bi talabi lidha'i yatlubu. Para malaikat merendahkan sayapnya. Hak itulah hadis mana? Para malaikat, sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya, menghamparkan sayapnya, lidha'i yatlubu, kerana dia mulia. Orang yang menuntut ilmu, batu mulianya majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan daripada setengah ulama berkata,
bahwasanya berkata ia ulama menututi kami akan ilmu bagi yang lain daripada Allah, maka enggan bahawa ada ia ilmu melainkan bagi Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Jadi dan diriwayatkan daripada setengah ulama, bahasa Arab panggil maqulul qaul. Maqulul qaul ni apa hak ulama kata? Maqulul qaul, dan setengah daripada ulama kata, setengah para ulama bahawasanya berkata ia ulama, kata ulama iaitu ia mencari ilmu. Dia cari ilmu ni bukan kerana Allah. Dia cari ilmu ni bukan kerana Allah, kerana benda lain, bukan niat kerana Allah. Batulah Imam Ibn Hajar menyatakan, bila kita menuntut ilmu ni, kita kena pasang niat kita. Pertama, kita menuntut ilmu ke mana-mana pun mesti kerana Allah. Nak pergi belajar tu, ibu bapa kena kira lah siapa kena pesan, awak belajar ilmu ni kena ada niat. Niat pertama mesti kerana Allah. Tu. Niat kedua, nak membuang kejahilan yang berada pada diri, kerana kejahilan itu merupakan bala yang paling besar yang tersembunyi dalam diri seseorang, kata Imam Asy-Syafi'i. Maka niat yang kedua, mestilah nak membuang kejahilan yang berada pada diri seseorang. Yang ketiga, barulah nak menyebarkan ilmu itu. Nak niat nak sebar ilmu tu, kena ada 3 niat. Pertama mesti kerana Allah, yang kedua nak membuang kejahilan yang berada pada diri seseorang, diri kita sendiri, dan yang ketiga nak sebar ilmu tu kepada orang, tu supaya mendapat manfaat, kita pun mendapat manfaat daripada kelebihan ilmu itu sendiri. Maka kata ulama, berapa para ulama iaitu berkata ia menutupi ia. Suatu ulama menyatakan, suatu hari aku menuntut ilmu tu bukan kerana Allah, aku tuntut ilmu tu bukan kerana Allah, kerana benda lain. Maka enggan ia bahawa ada ia ilmu, maka enggan yakni iaitu ilmu tu tak boleh nak masuk, tidak boleh nak mari. Masa enggan, maka enggan yakni ilmu tu tak boleh nak masuk dalam kepala aku. Tu sebab aku niat kerana benda lain. Jadi ilmu tu tak lekat dalam kepala aku sebab aku niat kerana benda lain, bukan kerana Allah. Tu sampai tahap tu ulama menyatakan. Sebab apa? Sebab ilmu tu tidak bermanfaat. Itu. Jadi dia kata aku belajar, aku menuntut ilmu ni, tiba-tiba aku niat bukan kerana Allah. Bila aku niat bukan kerana Allah, maka enggan ada ilmu tu, maka ilmu tu tak boleh nak masuk. Jadi benar dia tak boleh nak masuk. Sebab apa? Aku menuntut ilmu bukan kerana Allah, maka tidak ada keberkatan. Batulah bila kita menuntut ilmu mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan bagi Allah Taala. Yani bila aku betul balik niat aku tu, maka ilmu tu masuk lalu dalam kepala aku, mudah lalu aku faham nak ni aku kerana Allah, sebab ada keberkatan. Itu antaranya. Dah kalau orang tanya dah seorang tu belajar ilmu, ataupun orang tu dia cakap dia, saya nuntut ilmu bukan kerana Allah. Dulu bukan kerana Allah, tapi tengok kehidupan saya ni macam mana. Tu kalau dia kata begitu, maka ilmu yang ada pada dia tu, kalau asas pada dulu dia iaitu dia tidak belajar kerana Allah, ataupun setelah dia mengetahui ilmu tu dia memperbetul balik niat dia, maka dia menuntut ilmu bukan kerana Allah, maka ilmu tu tidak memberi berkat di dia, iaitu ilmu itu tidak manfaat pada dia. Kalau dia menuntut ilmu, belajar ilmu ni bukan kerana Allah, kan menuntut ilmu kerana nak cari dunia ataupun nak jadi orang hebat suatu hari nanti, tu maka bukan kerana Allah, bukan kerana Allah. Sedangkan kalau kerana Allah, dengan sendirinya Allah Ta'ala akan bagi dunia tu, tapi bukan kerana Allah. Maka para ulama menyatakan ilmu yang ada di itu bukan kerana Allah dia belajar, tapi dapat juga ilmu dia dapat ilmu, tapi bukan kerana Allah, kerana benda lain. Maka kata ulama, Allah iaitu kata para ulama, ilmu yang ada pada dia tu iaitu tidak memberi manfaat pada dia, tidak manfaat, maka dibala oleh Allah Subhanahu Wa Taala 3 perkara. 3 perkara Allah Taala akan bala pada dia. Tu orang yang belajar ilmu bukan kerana Allah, tapi dia dapat juga ilmu tidak bermanfaat pada dia, maka Allah Taala bala pada dia. Seperti mana dalam kitab Pilih Penutup pun ada sebut, ulama sebut. Tu dan kitab-kitab lain pun banyak, para ulama-ulama muktabar sebut Allah Taala akan bala pada dia 3 perkara. Tu mana
Bila dia tuntut ilmu bukan kerana Allah, tapi dia dapat juga ilmu, pertama mati muda syarah itu, iaitu mati muda. Nauzubillah, ni mati muda. Bukan mestinya orang mati muda tu sebab dia iaitu ilmu dia tidak berkah. Ini salah satu punca daripada ilmu yang tidak ada manfaat dia mati muda. Pertama. Yang kedua, kata para ulama, iaitu khidmat dengan raja-raja, pembesar-pembesar. Tu. Jadi semua hukum macam mana? Oh yes, betul. Walaupun haram. Walaupun haram pun halal. Ni pembesar tanya dia, Tok Syekh, ni hukum ni macam mana ni? Ni rokok, misalnya pembesar dia tanya, rokok. Pembesar tu suka isap rokok misalnya. Rokok ni hukumnya macam mana? Padahal fatwa kebangsaan jelas dah kata haram. Kalau di sana ada perbahasan hukum, di sana ada perbahasan hukum. Jadi kalau bos nak isap rokok, tak apa, di sana ada perbahasan hukum. Tengok, tak mukabur, tak apa, takut kena kerak, takut kena buang kerja ke, kena tapor ke, takut. Sebab tu ilmu yang ada pada dia ni tak boleh. Ilmu hanya menjaga nasi peruyuk dia tu. Dia tak ada nak kabur. Kalau aku kabur benda haram ni, kena buang kerja aku ni. Tu. Dan menyebabkan terpaksa lah. Di sana ada hukum, diperluahkan, dibolehkan. Tak apa kalau boh nak tubung, tu ataupun ya boh nak isap sekali-sekala pun tak apa. Jelah dah haram padahal. Doktor-doktor semua kata rokok ni, tapi nak isap-isap lah. Ikut dia nak isap pun, tapi itu dah lagi nak kena hukum. Tu. Ni macam mana ni hukum ni? Tu. Sebab kebanyakan orang yang khidmat kepada pembesar-pembesar, dia nak menjelaskan hukum. Sebab tu Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala menyatakan, di ketika iaitu bukan Zakaria Al-Ansari, Izzuddin Abdul Salam, dia selalu berpesan kepada pengikut dia, iaitu Izzuddin Abdul Salam, iaitu anak murid dia. Ketika anak murid dia ditawarkan jawatan kepada dia ni, anak murid Syekh Izzuddin Abdul Salam, orang tawar jawatan pada dia. Tu. Lalu dia pesan pada kepada anak murid dia, ittaqillah, muttaqullah haitsu ma kunta, muttaqullah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini pesan tu saja. Supaya bila orang seorang tu ada takut pada Allah, tak kira mu siapa saja, tetap aku berpegang pada syariat Allah, perintah Allah. Kerana orang hebat sekali mana, besar sekali mana pun, raja sekali mana pun, dia tetap manusia, dia bukan Tuhan. Maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Izzuddin Abdul Salam bertemu. Sebab apa dia pesan kepada anak murid dia? Sebab dia tahu biasa orang khidmat kepada pembesar-pembesar ni, raja-raja, pemimpin-pemimpin yang besar, iaitu kebanyakan mereka itu tidak berani nak menyatakan yang haram, yang halal, tak berani. Ada tu, dia takut. Dia kona. Itu antaranya. Maka setengah daripada ilmu yang tidak bermanfaat pada seseorang, iaitu bila dia khidmat kepada pembesar-pembesar. Yang ni ada di kalangan hak jelas sungguh, berani sungguh. Ni cerita kalau dia khidmat pada pembesar, pada orang besar yang berhormat ke siapa, tak kira siapa dia, tapi kalau dia berani menyatakan suatu hukum itu jelas, maka itulah ilmu yang ada pada dia itu tidak memberi manfaat. Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang tidak memberi manfaat. Kedua. Yang ketiga, antara bila dia menuntut ilmu, bukan yang ketiga, ilmu yang dia menuntut, dia belajar dulu bukan kerana Allah, tapi kerana yang lain, tetapi dia dapat juga ilmu tu duduk jauh, dia duduk pada jauh pada orang. Tu duduk jauh pada orang. Maksudnya ilmu yang ada pada dia tu duduk kampung jauh-jauh pada orang. Jadi tak nak sebor ilmu dia tu. Tu dia tak boleh. Tu antara ilmu dia. Ataupun ulama menyatakan dia ada ilmu, tapi tidak dia nak tu. Kitab banyak, penuh. Tu sengit almari dia. Kitab wali dari Mesir, Jordan, pondok, tu ngaji berpuluh tahun. Tapi almari dia sengit apa? Bubur ada makan tu. Bubur dia tu almari dia.
Pak kitab dia tu bubuk halal tu biasa kan, hidup makan tu punah kitab dia. Bubuk kata tuan ni degil sangat kamu baca kitab mengajar, biar aku makan lah, biar aku ngaji lah. Bubuk ngaji bukan ngaji molek, dia makan punah kitab dia tu. Tu sebab apa? Sebab antara setengah daripada ilmu yang tidak punya manfaat pada dia, ilmu tu yakni dia duduk jauh. Yang ketiga, duduk jauh pada orang, dia tak nak saya buat ilmu. Ataupun ada ilmu iaitu dia tidak nak saya buat pada orang, dia duduk bidang lain, tak salah. Dia ahli ilmu tapi dia kerja bidang lain, tak salah. Sekurangnya ilmu hak dia mengaji tu biar ada juga khabar pada 2-3 orang ke. Dia tu ada seorang hamba Allah tu, dia ngaji Madinah. Saya masuk rumah dia, penuh kitab dia. Almari tu kalau surau ni penuh kitab dia saja ni. Kitab dia penuh. Tapi dia tak mengajar, dia tak mengajar surau-surau masjid, dia tak mengajar. Dia kerja dalam bidang lain, kerja bank. Tapi alhamdulillah lah, walaupun dia kerja bidang lain, tapi ada masa malam-malam dia baca juga pada kawan-kawan dia, 2-3 orang baca mengaji dengan dia. Dia duduk kat Selangor tu, walaupun dia duduk bidang lain, ngaji Madinah lama. Dia ngaji Madinah lama. Fasih Arab tu banyak. Kitab dia penuh, tapi dia kata anda mengajar jugalah sikit sebanyak. Anda takut para ulama sebut setengah daripada ilmu tidak manfaat, duduk jauh kepada orang. Kalau nombor 3 tu, ataupun ilmu ada tidak bermanfaat. Sebab itulah siapa-siapa yang ada ilmu, banyak ilmu, kerjalah bidang apa pun, nak jadi apa tak masalah, kerjalah. Tapi khabar kena buka juga kitab sikit banyak, seorang pada anda, supaya ilmu dia tu berjalan. Itu antara disebut oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'lam, bermula Allah ta'ala lah a'lam, iaitu terlebih mengetahui. A'lam ay alimun, kita boleh takdir balik tu. A'lam ay alimun, bermula Allah lah. Iaitu kata Syekh Ahmad Zain ni ketika dia cerita bab ilmu, a'lam, apa maksud a'lam? Terlebih mengetahui. Apa maksud terlebih mengetahui? Ay alimun, Allah lah maha mengetahui. Saya cerita sikit-sikit gini je ilmu, kata Syekh Ahmad Zain. Allah lebihnya, Allah lah sangat mengetahui. Ilmu usuluddin, jadi kita berjudul sini ilmu usuluddin. Tidak masuk pula perkara yang berkaitan, membicara berkaitan dengan ilmu usuluddin pula. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa panjang umur kita dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.